Oh, keseluruhan sejahtera. So, apakah barang yang paling penting untuk orang Muslim jika kita melancong ke luar negara? Terutama ke negara-negara di negara barat seperti Eropah, USA atau di bahagian sana lah. Itu adalah bidet manual atau kita panggil sebagai bidet spray atau handheld bidet. Yang ini. Okey. Ini adalah amat penting. Di mana ini adalah satu contoh bidet untuk kita pergi ke toilet lah. Sebab di sana kebanyakan di negara barat mereka tidak menyediakan air. Kebanyakan menggunakan toilet paper atau juga orang kata begitu sajalah, menggunakan toilet paper sajalah. So kebanyakan oleh kita yang pergi melancong ke luar negara seperti negara-negara barat ni, kita akan guna air mineral lah. Air mineral kita akan untuk setidaknya bersihkan kita punya kotoran semasa kita buang air besar atau air kecil lah. So agak sukar, teknologi itu dah ada. Okay, so ini adalah bilik manual. So sesuai untuk bawa jika melancong ke mana-mana. Terdapat banyak jenis lah, jenis bidet ni contoh jenis yang saya gunakan jika saya pergi ke luar negara lah. So dia bentuk begini. Dia bentuk begini. Dia ada satu straw di sini, kita masukkan air nanti di dalam sini lah. Kita masuk air, dia adalah lebih kurang dalam 250 ml lah. Ada yang besar 450 ml atau 650 ml lah, tolong pada anda. Ada yang boleh kita kepitkan lah, kepitkan untuk lebih mudah dibawa lah. So kita masuk air di sini, kemudian kita boleh pancut di sini, dekatkan dia, dan kita boleh pancut, cek awal bunyi dia. Air akan keluar lebih besar, lebih mudah untuk kita bersihkan kita punya kebersihan diri kita lah. So nampak macam kelakar betul, tetapi apabila anda berada di luar negara, jika anda sakit perut, anda tak pening kepala, anda akan pening kepala kerana anda ada buang besar kerana tengok tak ada air pancut, bidet air manual untuk pancut tak ada, semua tak ada. Inilah kesukaran yang akan alami, tak kira terutama di negara-negara barat atau negara yang tidak bukan negara Muslim lah, atau Jepun ke atau Korea ke, memang tak ada benda ni, tak ada untuk tembak. So anda perlu memiliki benda ini dan wajib anda jika anda hendak melancong ke negara atau juga menaiki kapal terbang. Kapal terbang pun kan tak ada juga spray air juga. So anda perlu ada benda ni. So nak bawa cara mudah saja, anda boleh bawa masa beg anda ke dalam kabin tu, masuk ke tepi, tapi jangan isi air. Tak ada air boleh masuk, no problem. So anda boleh betul dia, yang ini untuk kita punya bidet. So dia tak tanya nak ada air tak ada air untuk operation kita nanti, kita betul pada mereka. So ini adalah cara yang terbaik untuk anda menggunakan membaca kebersihan diri anda, terutama di negara barat tidak mempunyai orang kata kemudahan air untuk anda gunakan. Nombor dua ada kita untuk orang kata proses istinja kita lah, membersihkan najis selepas kita membuat buangan-buangan tertentu atau gitu sehingga bersih lah. So nombor tiga adalah untuk penyelesaian partikel lah. Ini penyelesaian paling praktikal untuk pelancong Muslim. So seperti ramai pelancong Muslim membawa bidet manual portable lah, sebuah alat kecil yang mudah dibawa ke mana-mana. Tak menggunakan air mineral, licin. Air mineral tuang nak susah. Ini cara yang ada kat sini. Dan nombor empat, kebersihan lebih baik lah. Dari sudut kebersihan, orang kata bidet manual ni adalah lebih baik berbanding menggunakan tisu atau juga menggunakan air botol mineral kita. So lebih senang, tangan kita hanya sebahagian saja terkena pada untuk masa berbersihan, terbuang air besar atau sebagainya. Dan jimat kos lah. Mungkin orang kata, Nani, jika gunakan tisu basah, jika anda bersihkan dengan baik, saya rasa tak ada masalah. Tetapi dari segi kos, tisu menggunakan yang banyak. Lagipun nak buang, kotor lah. Kita bagi tangan ke tisu agak kotor. So, ini saya cakap cara open lah. Ramai saya dah join dengan pelancongan luar negara. Macam cara digunakan, boleh digunakan tisu. Tapi kos dan leceh. Okay? Inilah cara yang terbaik lah. So, kesimpulannya, dapat saya berikan di sini, bidet manual toilet ni adalah amat penting untuk orang Muslim melancong kerana ia memudahkan proses istinja, memastikan kebersihan sebelum ibadah, memberi kesesaan semasa menggunakan tandas, dan juga membantu mengekalkan keyakinan dalam ibadah kita. So bagi pelancong Muslim, membawa bidet manual portable atau alat sembarang kecil ini boleh dianggap sebagai peralatan paling penting dalam travel kit anda. Dalam satu checklist anda yang harus anda bawa. So seperti anda bawa sejadah atau komplek kiblat kita, betul, kita buat kiblat atau sejadah sama penting dengan dia. Tak ada ni kita susah nak buat apa-apa. So jika anda mendapatkan ini, anda boleh lihat dalam YouTube channel saya. Di bawah ni ada produk-produk untuk membeli produk-produk bidet ni dengan harga yang murah. Ada yang besar mahal sikit lah, kecil murah sikit. Ni lebih kurang dalam RM28 saya belilah. Tapi boleh guna bila masa saja. So ada yang lebih baik sikit, boleh kepit, saya kata tadi, boleh kepitkan dia, nampak kecil boleh masuk dalam beg kan pun ada juga. So terpulang pada anda. So penting benda ni jika anda melancong ke luar negara. Tiba-tiba sanak perut, masalah. Kalau lelaki dan orang kecil, okey lagi lah.
Kalau buang air kecil agak susah sikit. Tambah-tambah untuk buang air besar lagi menyusahkan untuk semua orang lah. Okey. So nak dapatkan ni, dapatkan sekarang di bawah ni. Segala proses ni dalam travel yang wajib anda ada. Anda ada jika anda melacak ke luar negara. Okey. Assalamualaikum.